Dicuba panah. Bagi pesan kata-kata. Oh kan, duduk lah. Pagi menyapa, enjing mula bernyawa. Deruman kecil membuka cerita, bukan mengejar siapa paling laju. Kami mencari damai di setiap penjuru.
Nikmati suasana bersama rakan-rakan, mensyukuri indahnya setiap ciptaan Tuhan. Tak kisah jauh, tak kisah dekat, yang penting semua selamat. Senyuman kawan jadi peneman setiap perjalanan penuh kenangan. Ride santai, tapi sampai. Tak perlu laju untuk rasa bahagia. Bersama kawan, satu irama, mengukir memori di atas jalan raya. Jaga kawan, jaga diri, dan jaga emosi. Itulah janji kami sampai ke destinasi. Jaga kawan, jaga diri, dan jaga emosi. Semangat setia kawan kekal di hati. Berhenti seketika, hirup udara, lihat mentari mewarnai semesta. Gelak tawa mengisi setiap langkah. Persahabatan inilah yang paling indah. Jika berkelahan, kami menunggu. Jika ada yang susah, kami membantu. Tiada siapa ditinggalkan di belakang, kerana setia kawan jadi pegangan. Capcay je. Jangan kamu tengok orang dia sendiri tu. Sama semua bukan. Motor kena check brake kan. Kami kalau kita ni ada mesin. Where we are? Sekarang kita berada di Jambatan Angkat. Selalu ni pop-pop yang bikers akan lepak akan ambil gambar. Tu. Bagian ni sebelah pinang. So saya tak pasti. Kamera? Saya tak pasti pokok-pokok yang pakai angkat. Kalau kameraman tahu boleh lah, tapi ni memang orang lalu lah. Boleh naik atas tu kalau nak tengok view. Tengok view boleh naik atas tu. So cute. Lagi satu, kameraman. Kalau hampa ni main Ganu, pop wajib nak main Ganu bergambar kat sini. Dulu orang main Magic Crystal, sekarang kita main sini. Memang cantik. Banyak pop abang cari lah. Memang banyak. So selamat datang ke Terengganu. Ni aku rasa kalau kita buat baju apa kan, nak bagi model aku salib Alip macam kena dengan figure dia. Oh dia tak pernah nampak ni. Weh dia hantar ronda beli yang mau. Main ni. Yang mau banyak. Ni watashi wa watashi. Beli apa? Tak kalah ni. Palang tengok lah. Gini. Arif tak mau ikat tadi. Tengok lagi ketiga tadi ke mana. Oh, motivation punya ni. Bro. Cuba ai bunga-bunga. Punya. Bila nanti Motivation. Dia hantar lagi. Mak. Di Palang. Pasal dia punya hujung sini Palang. Dia si blok. Man, tengok belakang. Sini belakang. Okey. 1, 2, 3. Oh, tinggal banyak ni lah geng kita. Cukup lah order. Semua kepanasan, kebaraian. Panas. Saya tak panas. Hai, kita sekarang kita kat mana ni? Kita dekat bawah macam mantap. Drawbridge, bawah jambatan. Okey. So kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang kita. 8 orang, lagi balance lagi 6 orang. 3, 4, 5. 5 orang. 5 orang lagi depa ke tempat event. Saya tak pergi tempat event lah.
lepak-lepak bawah ni makan-makan. Lepas pertama event dia nak tengok-tengok tempat. Nak tengok-tengok tempat, nak suasana katanya. Saya punya suasana macam ni. Main gano, lepak-lepak. Ni saya first time ni duduk lepak bawah ni. Ni kafe-kafe apa ni sudah pasti ni. Tapi alhamdulillah best. So kita kena saya order dia roti serang burung. Kena Nescafe, santai-santai, kena angin best. Sana pun nak ambil gambar apa panas ni. Sekarang ni pun pukul 3. Pukul 3 memang panas. Ini adalah hari first. So besok 1 hari bulan 8. Besok ialah hari last untuk RZ member. Dan juga besok kami akan bertolak pulang ke, kami akan tolak jadi dulu. Lepas tu lusa baru balik ke Penang lah. Okay. So ride ni bukannya nak ke tempat event RZ member pun, cuma nak suasana. Dan ride mesti pun banyak suasana, banyak motor-motor apa tu, tengok suasana dah banyak dah. So dah seronok dah. So tak apa, kita biar kita tak wakil tapi saya nak relax sini, santai, kita tengok. Okay, jom kita makan dulu. Right, sekejap kita terus balik homestay. Alright. perlombaan pelarian. Dia semput. Nampak dia bukan lari. Poin ni ke poin sana. Poin sini, poin situ. Tu kat Ikhwan. Gila. Kita saksikan perlombaan Liga-Liga Perdana, Liga-Liga Superkip versus Liga-Liga Four Stroke. Acik depan ni. Acik dah tu. Sambil mula jual dulu, boleh tahan dulu. Kita akan lihat perlombaan. Dok, itu sakit sampai sekarang. Ambil fight. Wah, Acik melaju lah, dia kuih. Aduh. So kami dekat pantai dekat je dengan homestay. Santai. Angin best. Depa kat tempat event tak apa. Depa enjoy kat tempat event, kami enjoy kat sini. Depa kalau depa ambil putih, saya minta depa putih.
Suasana. Oh, gila. Oh, macam ni rupanya kita memang. Sorry, kamera kurang ni ada crank bila buat ayat tu lah. Memang hari raya tu stroke. Tak kisahlah motor apa pun. Enjoy. Terima kasih Bumi Terengganu. Memang best. Orang dapat sekali dalam tahun tu okey lah macam ni kan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah bagi peluang. Saya bukannya mak lempit, bukannya fighter sangat pun. Saya hanya budak motor yang layan motor tapi seronok lah, seronok. Dapat rasa seronok ni, seronok. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Semoga sama sampai. Satu kata untuk Zaf. Belajar lah. Semua ada, tua muda. Oh best. Alhamdulillah.